Assalamualaikum adik-adik semua. Okey, baik. Ni ialah minggu pertama kita untuk tuition Perkasa SPM 2.0. Dan untuk sesi yang pertama ini, okey, macam awak semua tahu sekarang kita berada untuk sesi sains. Okey, dan kita ada 6 orang tutor. Saya seagam, okey, daripada kumpulan 1. Untuk video kali ini, okay, macam yang awak semua dah belajar dalam kita punya Google Meet yang sebelum-sebelum ini, okay, kita dah sentuh kepada tajuk pertama yang menjadi kita punya target untuk SPM 2025, iaitu tajuk tingkatan 5 bab 1 mikroorganisma. Jadi untuk video ni kan, okay, untuk video ni kita nak fokus kepada satu subtopik yang biasanya akan ditanya untuk kertas 2 bahagian A. Bahagian A tu bahagian apa? Bahagian A kertas tu kita kena buat apa? Kita kena buat eksperimen. Okay, kita tak buat eksperimen tapi kita kena jawab soalan berdasarkan eksperimen. Okay, baik. Sekarang ni kalau awak semua tengok dalam skrin, okay, tajuk yang kita akan go through kepada lebih dalam dan lebih terperinci ialah faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okay, awak dah belajar dengan Twitter awak. Mikroorganisma ni, okay, mikroorganisma ni kita ada 5 jenis. 5 jenis. Kita ada alga, kita ada fungi, kita ada protozoa, kita ada bakteria dan juga kita ada virus. Now, the question is, okay, macam mana mikroorganisma ini tumbuh dalam sesuatu keadaan? Apa faktor yang menyebabkan mikroorganisma ini boleh tumbuh dengan baik? Atau apa faktor yang menyebabkan mikroorganisma ini aktiviti dia terencat, pertumbuhan dia terencat. Jadi dalam video ini kan, okay, saya akan terangkan 5 faktor pertumbuhan yang saya gunakan akronim ataupun mnemonik Kak Cik Suka Pergi Nogori. K, C, S, P, N. Apa benda ni sir? Okay, kita akan tengok satu persatu. Okay? So yang pertama kita ada K. Daripada perkataan kak yang kita gunakan untuk merujuk kepada kelembapan. Okay? So apa itu kelembapan? Kelembapan ini ialah satu keadaan bila ada kehadiran air. Jadi bila dia ada kehadiran air, suatu kawasan tersebut akan menjadi lebih lembap. Keadaan yang lebih lembap akan menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma. Okay? Pertumbuhan akan digalakkan. Sebab mikroorganisma dia tidak akan tumbuh dengan baik ataupun tumbuh dengan baik ataupun dengan rancak bila dalam keadaan kering ataupun panas. Jadi bila contohnya baru lepas hujan kan, kalau perasan ada peribahasa Melayu, bagai cendawan tumbuh lepas hujan. Cendawan tu pun kira sebagai fungi kan? Bila hujan, okay, keadaan semasa keadaan keliling kita akan jadi sangat lembap. Okay, sebab ada air hujan dan sebagainya. So, bila keadaan lembap, akan semakin banyak cendawan tumbuh. Okay, tapi kalau keadaan panas, kita nak cari cendawan pun susah. Kan? So, now yang kedua, kita ada C. Cahaya. Cahaya. Cahaya ni saya suka untuk terangkan kita kepada 2 keadaan. Satu, kita kena tengok keadaan apa jenis mikroorganisma yang kita nak cerita ni. Kalau contohnya mikroorganisma yang kita nak ceritakan ni ialah alga, okay, ataupun dalam bahasa algae. Alga ni kan, mesti awak punya tutor dan cikgu awak dah terangkan. Yang alga ni, dia ada klorofil. Fungsi klorofil ini adalah untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi bila kita kata fotosintesis, kan, foto ni sendiri dah bermaksud kepada cahaya. Kan, cahaya, sintesis ni ialah penghasilan. Jadi bila kita ada alga ni kan, dia nak jalankan proses fotosintesis, maksudnya keadaan ataupun faktor yang diperlukan ialah dia mesti ada cahaya juga. Barulah dia boleh bertumbuh dengan baik. Tapi dalam keadaan-keadaan mikroorganisma lain, okay, mikroorganisma lain, kan, kebiasaannya kita tak perlukan cahaya. Maksudnya apa? Maksudnya mikroorganisma ni dia akan tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan yang gelap dan juga tertutup. Sebab itulah kadang-kadang kita tak perasan pun tiba-tiba kenapa dalam almari ni dah ada kulat?
kenapa dalam ni dah ada ni kan, sebab kita tak perasan pun kan. Sebab kebiasaannya dia akan tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap dan juga tertutup. Okay, now faktor yang ketiga, huruf S. Kita ada suhu. Untuk suhu ni kan, awak ingat sahaja keadaan optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma ialah daripada 35 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Inilah suhu optimum. Suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Kalau dia rendah sangat pun akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Kalau dia terlalu tinggi, contohnya 100 darjah Celsius kan, kita jerang air 100 darjah Celsius, biasanya bakteria akan mati sekali bila kita suhu terlalu tinggi. Jadi keadaan itu tak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Instead, suhu optimum adalah 35 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Okey, yang keempat, huruf P. Kita ada pH. pH ni apa? pH ni kalau awak semua ingat, kita ada apa? Kita ada asid, kita ada neutral dan kita juga ada alkali. Soalan sekarang ni, antara tiga keadaan ni, yang mana yang lebih optimum, yang mana lebih sesuai, yang mana mikroorganisma paling suka untuk bertumbuh? Jawapannya ialah dalam keadaan neutral ataupun pH 7. pH 7. Tapi bukan bermaksud dalam keadaan lain mikroorganisma tak boleh tumbuh. Mikroorganisma boleh je tumbuh. Macam saya tunjuk contoh ni kan. Okay. Ini. Okay. Mikroorganisma dia boleh sahaja tumbuh dalam keadaan yang berasid ataupun beralkali. Okay. Contohnya kita ada apa kat sini? Kita ada E. coli. E. coli ni dia boleh tumbuh dalam keadaan yang berasid. Contohnya bila dalam perut dia boleh tumbuh dengan baik sahaja. Tapi dia lebih optimum dalam keadaan neutral. Sama juga cerita dia kalau mikroorganisma itu dia tahan kepada alkali. Dan dia bolehlah hidup dalam keadaan beralkali, dia boleh tumbuh dalam keadaan beralkali. Tapi secara umumnya suhu ataupun pH yang optimum ialah pH 7. Okey. Dan yang kelima daripada huruf N, kita ada nutrien. Sama juga macam manusia. Kita kena ada nutrien. Ada nutrien baru dia boleh tumbuh. Okey. So itu saja, simple je. Kalau yang ini simple je. Kalau kita nak hafal faktor pertumbuhan mikroorganisma, awak ingat je Kak Cik suka pergi Nogori. Kita ada kelembapan, kita ada cahaya, kita ada suhu, pH dan juga nutrien. Okey. So untuk video yang pertama ni itu saja. Kita akan go through kepada video yang kedua selepas ini, iaitu aplikasi mikroorganisma. Okey. Dan yang video ketiga kita akan tengok daripada segi antibiotik dan sebagainya. Okey. So itu saja. Bye bye.